guys, so welcome back to this channel. Sebelum tu korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, comment and share sebagai tanda sokong kalian semua, dan klik button bell untuk notifikasi video terbaru yang akan datang. So guys, let's jump into the video. So untuk video pada kali ini, aku just nak buat lagi satu konten sahajalah, konten biasa je lah. So pagi ni aku ada bercadang dengan kawan-kawan aku. Kita orang berempat akan keluar jalan-jalan untuk pergi ke shopping mall lah. Dia macam tempat yang biasa kita akan pernah tengok untuk beli barang lah. Macam contoh kita akan pergi ke Lotus dekat Citra. So guys, aku pagi ni baru je bangun tadi. Pukul 8 aku dah lock jam. Dan pagi ni aku nak bangun untuk sarapan lah sekejap. Mungkin tadi aku makan cookies lah. Bakar cookies dengan kopi 2 bungkus. So untuk kereta sewa, kita orang dah sewa hari Rabu lepas. Sekarang dah hari Sabtu. Kita orang dah sewa kereta tu. Then aku dah minta owner kereta tu untuk sediakan kereta tu jam pukul 9.30 ni. So guys, aku pagi ni nak mandi dulu. Dah pukul 9.30 kita gerak. Tapi sebelum aku nak gerak ke kereta tu, yang aku kena pastikan adalah condition kereta tu dulu. Maksud aku adalah sebelum kita nak naik tu, ambil gambar ataupun ambil video bukti untuk supaya macam contoh ada kereta tu calar pada mula-mulanya, maksudnya owner tu tak salahkan kita. Macam contoh ada nampak lah foto ke apa ke, kita kena record dulu apa semua benda, supaya nanti bila masa owner kena ambil kereta tu, dia tak akan salahkan kita. Kita ada bukti awal sebelum nak hantar balik kereta tu. Jadi aku dah book kereta tu dari pukul 9.30 pagi sampai 2.30 petang. So dalam masa 5 jam ni, aku nak setting video lah untuk korang bagi tengok perjalanan vlog aku bersama 4 kawan aku ni. 3 kawan aku ni, termasuk aku 4 lah. So aku akan ajak Akash, aku akan ajak kawan aku Cina. Lagi aku pergi ambil. Lepas tu aku akan ajak kawan aku Sarawak Chinese, Chow Sun. So seperti biasa, korang layan video ni sampai habis. Check it out guys. Info semasa. So owner kereta tu dah bagi inform detail kereta diorang. Aku tengok tadi, rupa-rupanya dia dah park kereta tu dari malam tadi guys. Dia dah letak kereta tu dari malam tadi. Aku baru tak perasan tu. Akak yang kat owner tu dia kata saya dah park ni dari malam tadi kan. Jadi kereta tu dah memang ada dekat luar sekarang, kat tempat parking tu. Tapi aku belum nak pergi sana, sebab dia kata sebelum nak masuk kereta tu dulu, korang kena ambil video sebagai bukti. Dan juga bar minyak. Kita nak tengok bar minyak tu. Macam contoh bar minyak tinggal 2 bar. Jadi semasa kita pulangkan pun kena 2 bar. Jadi pagi ni mungkin akan ada sedikit dalam isi minyak gitulah. Nanti tengoklah macam mana dengan proses untuk aku renew balik aku punya Tashengo untuk kad tu lah, untuk tol. Tapi tak pastilah ada guna ke tidak. Tapi kemungkinan macam ada, macam tak ada. Aku tak tahu, tak pernah. Sebab aku dah jarang keluar daripada UM ni. Jadi buat masa sekarang ni, aku nak korang layan lah dulu video ni. Dia baru info semasa tadi ni. Baru je lepas sharp aku dah record video ni untuk yang permulaan. Dan bila akak tu cakap dia dah park kereta tu kat luar. Jadi korang layan je video sampai habis ni. Jom layan. Okay guys, so sekarang ni aku nak pergi dekat kereta sewa tu tadi. Sekarang dah pukul 9.20. Aku nak pergi untuk ambil video sekejap. Dan nak ambil video untuk aku punya record. Pakai mic untuk record aku lah. Jom kita layan. Okay guys, tu kereta tu yang kat depan.
Okay guys, so sekarang ni aku dah buat cek pemeriksaan kereta ni dulu. Macam biasa, dia akan ada terkeluar bumper. Tu normal. Normal ni. Tak ada apa-apa sangat lah gadget ni. Cuma ni dia punya crack dekat bahagian cat ni. Ni aku dah tengok dulu. Okay, baik. Ni normal. Cuma belakang pecah. Okay. Jom layan video ni. Kunci kat sini. Dia dah free gear. Okay guys, nice. Alright, jom. Okay, so sekarang aku dekat dalam kereta geng. Aku nak tunggu 9.30 ni nak bergerak. So sekarang kita ada 4 minit lagi. Dan aku dah check semua. Okay, no problem. So sekarang minyak tinggal 1 bar je ni. Itu pun nanti kita nak check dulu. Apa lagi Itu je kot. Dia kata apa ni? Makluman penggunaan kereta servis. Alright. So geng, layan. Minyak tinggal 1 bar geng. Geli siap tengok. Okay, mintai. Mantap. So untuk pagi ni aku nak ambil kawan aku dekat sana, sebelah ni je, Inasis TM. Lepas tu kita terus bergerak ke Kaci. Kaci tu agak jauh sikit lah daripada sini. Tapi aku rasa dengan minyak bar ni, aku dengan kawan aku isi dulu kot nanti. Baru kita akan terus reach menuju ke Inasis SME sana. Jom kita layan. Aku sekarang nak tunggu jam ni 9.30 ni baru kita gerak. So kita ada 1 minit lagi. So guys, jom jalan. Aku dah sampai dekat Lotus ni. Aku dengan kawan aku ni, kita orang bertiga, berempat lah. Kita nak gerak terus ke sana. Tadi nanti aku cerita pasal yang ada satu kejadian tu, nanti aku cerita. Ui, gelabah tu. Aku follow je Chow Sun nak pergi mana ni. Kau ada? Sekarang ni aku dah cari dah roti yang aku nak makan daripada brand Roti Bread. So kita ada harga RM5. Dan juga sekarang ni aku nak cari telur. Tapi aku tak nak beli yang besar tau guys. Besar tu total lebih kurang berapa ya? 30 satu papan. Tapi ini 32. Nak ambil ke tak? Ambil lah. Telur Alright. Jom layan. Jadi aku tak tahu nak beli barang apa ni. Ini udah banyak kopi tu. Susu.
kau yang paling banyak sini kan? Betul. Barang kau yang paling banyak sini kan? Jadi sama lah sama betul. Mana ada aku cuma keropok. Aku cuma sapu. Aku cuma air kotak dengan lace sikit dan cornflakes. Mungkin tau. Bukan kau ke? Beratur kah? Beratur terus. Nghe nó cuốn. Kenapa? Cari apa? Ini bro. Kira susu. Banyak barang Cah hari ni. Namanya pun Shopping ya. Shopping. Akas yang bayar saya sikit sajalah. Ini barang. You yang ada banyak ni ada. Mana ada, aku cuma mie je. Mie dengan roti-roti ni je. You punya portion banyak. Kita variety banyak tapi portion kurang. You variety kurang tapi dia sabun lah. Sabun. Dia mau dobi kan. Oh. Ada apa barang fikir ni? Yang nomor Patut mereka jual murah. Sebab dah nak rosak buah dia. Oh ya, aku nak cari ni. baru kita kan. Saya mau beli Sardin. Ini yang saya mau beli. So saya mau beli roti. Baru saya lihat. Kau biasa ni yang makan macam ni makanan Saya makan ni macam paling ni. murah punya. Ni? 我想买什么面面包？ 面包，那边有面包吗 Mexico，我们在金门啊， ？Oh, okay. 我买 Mexico。 Dah high class ah. Folio. Budak vegetarian kena cari makanan yang veggie guys. Ni sangat. Ni memang problem orang ni. Hai, kita semua tak kisah dia makanan yang susah nak cari geng. Aduh, nak beli yang ni tapi tak ada tempat kopi je. Oh, tak ada tempat kopi guys. Dia susah nak beli. Tak ada tempat yang untuk kopi barang. Ni ada negerinya, harga dia boleh tahan lah. Kambing. Nak lah. Cakap makan nak bayar. Nak ke? Nak ke tak nak? Nak ke tak nak?